nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk terus berada dalam bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi insya-Allah untuk hari ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk berkaitan dengan puasa kerana Allah. Okey. Sebagaimana yang sering kita lafazkan setiap hari dalam bulan Ramadan, kita berniat puasa lillahi ta'ala, yakni kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dikatakan berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang macam manakah, yang bagaimanakah yang dikatakan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu hadis yang sering kita dengar, yang cukup popular dalam bulan Ramadan, iaitu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, imanan wa ihtisaban, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang termasuklah yang telah lalu. Istimewanya ibadah puasa ini berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah rakamkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW ada bersabda, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Istimewanya ibadah puasa ini sehinggakan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya, kerana ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang kita tidak mampu menilai secara fizikal. Kita ambil contoh untuk ibadah solat, ibadah membayar zakat, membaca Al-Quran, menunaikan haji, itu semua boleh dilihat daripada mata kasar manusia, sehinggakan ada manusia yang melakukannya hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Tapi berbeza dengan ibadah puasa, kita tidak mampu untuk melihat ibadah puasa ini dilakukan, membeza-bezakan antara orang yang berpuasa atau tidak berpuasa. Sebagai contoh, saya di dalam kelas melihat murid yang ramai. Saya boleh tanya murid ini, kamu puasa ke tidak? Kamu puasa atau tidak? Semua murid boleh mengatakan mereka berpuasa. Saya tidak boleh nak menilai mereka, menentukan sama ada mereka benar-benar berpuasa ataupun tidak, kerana yang hanya mampu menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga adalah satu ibadah khusus untuk Allah, kerana ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang tidak menggunakan harta dan tidak menggunakan tenaga. Ada orang menilai dan salah faham bahawa puasa ini adalah suatu ibadah yang menggunakan tenaga, menggunakan fizikal. Itu adalah sesuatu tanggapan yang kurang tepat, kerana kita melihat pada zaman kini ada orang yang sihat tubuh badan, sadar tubuhnya, tapi tidak mampu menahan diri untuk berpuasa. Ada daripada kalangan anak-anak kita baru umurnya 6 tahun, 7 tahun, namun sudah mampu untuk berpuasa daripada subuh sehinggalah maghrib. Itu adalah satu bukti bahawa puasa ini bukanlah satu ibadah yang memerlukan tenaga dan fizikal yang kuat. Sebaliknya, kekuatan iman, kekuatan takwa lah yang menjadi nadi kepada ibadah puasa itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Inilah sebab sebenar Allah menyuruh kita berpuasa, yakni untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir kalam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan sebagaimana yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.